Korang kat luar sana teringin tak nak makan mi yang sedap? Malahan mi itu dihasilkan sendiri di depan mata korang. Alright, so hari ni dekat My Campus Radio, Iwan nak cadangkan kepada korang untuk korang ke restoran mi tarik warisan asli. Antara yang Iwan nak share korang iaitu yang terletak di Medan Niaga, Tasik Damai, Sungai Besi. Dia betul-betul dekat memang area Sungai Besi. Memang korang kena pergi dekat situ. Dan untuk mengatakan korang juga, pengasas restoran ini iaitu Encik Hassan berasal daripada negara China dan telah memulakan perniagaan mi tarik di Malaysia ini sejak lebih daripada 3 tahun yang lepas. Bermula daripada cawangan HQ di Sungai Besi, kini diorang dah ada 7 cawangan di area Lembah Kelang dan ada beberapa yang cawangan yang bakal dibuka dalam masa yang terdekat. Tapi Iwan pernah merasa dia punya saat-saat awal dibuka betul-betul di kedai-kedai tepi di area Sungai Besi. Kalau korang pernah rasa dekat area Sok Meletup kan, memang dekat situ the first yang dia buka memang sangat-sangat terbaik. Suasana sekarang dekat dalam kedai yang dekat Sungai Besi tu agak selesa. Dan restoran ni dia mengambil 2 buah kedai, satu ruang yang mempunyai aircon dan satu lagi tak. So kita orang nak galakkan korang pergi yang tempat yang aircon lah, sebab nanti tak adalah korang berpeluh-peluh sambil menikmati satu menu yang bakal kita orang kongsi nanti. So anda akan dapat melihat secara live macam mana mi tarik tu dibuat depan mata korang. So korang dah tak payah risau dah dia taruh apa-apa, korang jangan risau, right? So restoran ini juga sebenarnya turut menyediakan hidangan lain, contohnya seperti nasi dan lauk pauk yang lain. Tapi alang-alang dah sampai kat kedai restoran yang mempunyai orang kata kepakaran yang hidangan mi tarik sebagai menu utama, kami pun membuat keputusan untuk korang try kat sana mi tarik dia. Memang antara yang korang boleh try iaitu mi soup with braised beef, scallion noodle dan minuman China bubble tea. Itu antara yang menarik Macam mi soup with braised beef ni merupakan menu utama restoran ni. Dia harga dalam RM8 macam tu. So dia mempunyai sup yang berwarna merah cair dan banyak rebusan daging dekat dalam tu. Portion dia sangat-sangat banyak. So korang akan rasa mi yang kenyal dan sup dia pedas, tapi sedap lah. Macam sampai ada yang sanggup hirup dan memang boleh berpeluh-peluh kalau korang makan. Memang sangat-sangat sedap. Kemudian korang kena try juga dekat kedai tu iaitu scallion noodle. Hidangan ni berharga dalam RM8 juga lebih kurang, dan didatangkan bersama semangkuk sup kicap cair. Lauk dia dipenuhi dengan hirisan bawang dan cili benggala. Rasanya memang sedap, korang kena try. Macam yang China bubble tea yang Iwan recommend dekat korang tu, dia berharga dalam RM4.5 dan dia merupakan minuman istimewa yang terdapat di dalam menu restoran ni. Memang korang kena try. Minuman teh ni juga dia mengenai 8 jenis bahan yang dimasukkan bersama. So bahan tersebut ialah contoh macam ada kurma merah, ada buah lychee, ada wolfberry, ada teh hijau, buah longan, buah apricot, gula kristal dan bunga kekwa. Tapi sebelum minum pastikan korang kacau dulu sehingga gula kristal dalam bentuk batu tu habis, baru anda akan dapat rasa manis air teh tu. Sebab ada setengah orang macam ingat terus sedut kan, so dia jadi tak sedap So campuran pelbagai ramuan dalam minuman itu juga sebenarnya menyebabkan rasa dia menjadi sangat unik. So kebaikan minuman ni lah dapat memberi kesejukan dalam badan pada hari-hari yang panas Sebab sekarang kan tengah masa panas tak menentu kan. Sekiranya korang nak try, korang boleh try China bau tau ni dengan harga RM4.5 di kedai tu. So far ramai yang review memang sangat-sangat menarik. So kalau korang nak pergi, memang dia di Cawang Sungai Besi, dia ada di Jalan Tasik Utama 3, Medan Niaga, Tasik Damai, Sungai Besi. Korang boleh buka situ ada antara yang ada cawangan lain iaitu dia ada di Cawangan Dangwangi, dia ada Setapak, Shah Alam, Bangi ada Bangi, lepas tu ada Seri Gombak dan KL Central. Itu antara yang korang boleh pergi. Kebanyakan orang Melayu yang beragama Islam mesti agak ragu-ragu masuk restoran Cina sebab was-was dengan kehalalan masakan mereka ni kan. Tapi korang jangan risau, sebab hari ni Iwan akan share dekat korang kedai-kedai yang mempunyai masakan Cina yang halal. Salah satu kedai yang menyediakan masakan Cina yang halal yang Iwan akan share dengan korang iaitu restoran di Templar yang terletak di Taman Melati. Kalau korang selalu balik ke Pantai Timur melalui MRT, kedai ni terletak di deretan kedai sebelum Petronas Taman Melati, sebelah kiri je, dan sebaris dengan restoran Sate Kajang. Dari luar restoran ni dia warna hijau macam Incredible Hulk. Cuak juga kalau korang nak pergi kat tadi kan. So korang jangan risau sebab Iwan akan share korang supaya korang tak terkejut dengan masakan yang sangat-sangat sedap. Kedai masakan Cina ni tapi bukan orang Melayu lah yang masak.
Tapi korang jangan risau, tapi diorang pun sebenarnya mengikut menu yang telah disediakan lah. Jadi itu tak semata-mata korang kena confident juga makan kat sini, sebab ramai juga orang yang makan dekat sini. Dan layout restoran di Templin juga macam kebanyakan kedai lain, kadang-kadang rasa macam nak masuk restoran Melayu pun ada. Sebab korang tengok macam kedai Cina je kan. Mungkin tauke kedai ni kena letak sesuatu yang mencirikan restoran Cina seperti kepala naga ke, lantai merah ke, warna oranye ke, buah limau percuma atas meja ke kan, cotik besar ke, itu antara yang boleh buat lah mungkin. Baru rasa macam masuk kedai Cina. Apa-apa kedai ni memang bersih dan tenang, korang kena try. Antara yang special juga kat sini, korang kena try dia punya dim sum. Datang ke sini kalau korang order mi goreng mamak memang tak kena bro. Tengoklah menu dekat di Templin ni, memang buat air liur korang meleleh. Pelbagai jenis makanan Cina yang pelik-pelik yang korang kena try. Kalau ikut hati, kalau Iwan pergi kedai sini memang nak try semua kalau diorang bagi ya. Semoga di Templin bagi Iwan review makan sedap. Tapi kalau ikut bajet memang sangat-sangat menepati korang, dan korang dapat makanan yang terbaik yang dekat situ. Memang Iwan sangat recommend dim sum ni juga, dim sum, sebab memang antara yang menjadi terbaik dekat sini. Bagi orang yang macam Iwan ni jakun masuk kedai-kedai Chinese ni, pilihan menu macam kat kedai Kentucky ke, macam set A hingga set Z memang sangat best. Sebab harga pun lagi murah kalau korang pilih set-set combo ni. Kalau korang tengok dekat menu dia nanti memang awesome. Tapi sebenarnya macam mana? So korang kena tengok. Walaupun ada yang review cakap kedai ni ramai, tapi servis dia pun agak laju. Tak sempat panas pungkak air, makanya korang dah sampai. Sebiji macam gambar dalam menu yang cakap, kalau yang pernah makan kat kedai tu, memang macam mana korang order dekat dalam menu, macam tu lah juga yang korang akan dapat. Sebab dia juga menjaga kualiti dan akurasi dalam masakan diorang. So antara yang terbaik juga air longan pandan. Bau dia memang wangi dan rasa dia sangat-sangat unik. Kat kedai mamak memang tak ada jenis air macam ini. Kalau minum air sejuk pun dekat tengah hari panas, badan hot-hot, memang sangat-sangat terbaik. Macam kat sini macam mi Cantonese pula pun antara yang famous kat dalam ni. Asyik tengok orang Cina cerita je kan, tapi pun sedap juga. Kemudian yang terakhir yang Iwan nak share dengan korang, iaitu dalam banyak-banyak menu, yang antara yang menjadi sedap dia punya, ada satu masakan ni, dia macam tempe dia goreng bertauge. Tapi itu bukan nama dia. Nama dia sebenarnya stir fried turnip cake. Rasa dia macam teppanyaki pun ada. Ke benda sama Star Iwan pun tak sure. Tak apalah, hantar yang penting benda ni. Alright, so sekarang kita dah berada di penghujung rancangan. Bagi yang terlepas, korang nanti boleh dengar dan korang boleh lihatkan kembali segala apa yang Iwan bincang pada hari ni, topik berkaitan dengan restoran Cina halal mana yang sedap dan terbaik yang korang boleh dapatkan makanan-makanan Cina. Contohnya macam nak cari mi kari mana yang best untuk Cina kan. Lepas tu ada juga yang macam alamak mana asyik-asyik cari itik gantung, semua Cina yang jual, so was-was nak makan dah. So korang jangan risau, sebab hari ni Iwan dah sharekan kat semua orang makanan Cina apa yang korang boleh dapat dan perlu rasa yang sedap-sedap.